Aku boleh cakap Megan 2.0 kali ni style Mat Robot dia. Hai, Assalamualaikum. So, hari ni aku nak review sebuah filem yang baru je rilis dekat sinema, iaitu filem Megan 2.0. Selepas insiden ngeri dalam filem yang pertama, ramai menyangka Megan telah dimusnahkan. Namun, tanpa disangka, versi baru Megan ni muncul. Malah lebih pintar, lebih licik, lebih berbahaya. Apabila ciptaannya terlepas kawalan sekali lagi, Megan mula memburu sesiapa sahaja yang cuba menghalang dia. Kali ini, dia bukan sahaja mahu melindungi diri, malah dia juga mahu menguasai. So, best ke tak movie Megan 2.0 ni? Okay, kita pergi dengan benda yang aku rasa menarik dulu. So, first, aku nak cakap Megan kali ni aku rasa pandai psycho, Mat. Kali ni boleh nampak lah game dia tu, cara dia nak berdaya orang apa semua kan. Aturan dia kita boleh nampak. Bagi aku quite smart and genius lah. Second, aku boleh cakap action dia style gila, Mat. Tapi, dia ada negatif dia. Kejap lagi aku sentuh. Tiga, aku rasa lawak dalam movie ni, dia punya joke majority menjadi bersahaja tapi mampu buat audience gelak. Empat, aku suka gila dengan visual movie ni. Aku tertarik sebab aku suka warna-warna neon apa semua dalam movie ni. Memang lawa lah bagi aku. Lima, apa yang aku suka adalah konsep kali ni Megan dan Emilia. Siapa Emilia tu? Korang kena saksikan sendiri movie Megan 2.0 kali ni. Now, benda yang aku rasa kurang sikit pasal Megan 2.0 kali ni. Tadi aku ada cakap pasal action dia gempak kan. Tapi, benda negatif dia adalah kau takkan puas. Kau faham tak? Contoh dia, scene pulas kepala, potong tangan apa semua tu. Dia tak tunjuk Mat scene tu. Dia nak kata LPF potong pun aku rasa tak dia pun. Tak nampak pun kesan potongan masa dalam wayang hari tu aku tengok kan. Dia macam baru kau nak bersorak tapi terbantut. Kau tak jadi nak jerit ke apa ke. Sebab banyak sangat momen action dalam tu yang memang macam tu. Second, storyline dia sama je macam before this. Kau create robot, then robot problem. Lepas tu kau nak try protect diri kau sendiri. Tak ada apa perubahan pun. Memang duk pusing-pusing macam tu je lah storyline dia. Itu je pendapat aku berkenaan dengan filem Megan 2.0 ni. Filem ni bagi aku still menghiburkan. Cuma korang bila habis tengok ni aku tak sure lah korang boleh jadi buah mulut ke tak untuk filem ni kan. Sebab movie ni bagi aku pada paras yang biasa je. So rating aku untuk filem Megan 2.0 ni adalah sebanyak 7/10 bintang. Filem ni still menghiburkan kan aku cakap tadi. So pada korang yang dah tengok movie ni, kasih review sikit. Aku nak dengar apa pendapat korang pula. Terima kasih, kita jumpa di next review.